Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube. Cikgu nama Ming Lao Shi dan insya-Allah hari ini saya akan sambung bedah buku teks Matematik tahun 2 SJKC jilid 1 pada muka surat 68. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anak anda di rumah, dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya ini. Dan dekat muka surat 68 ini, okey, kita ada shu xue qi istilahnya adalah catur matematik. Qi dekat belakang itu ada maksud catur, okey, dan shu xue di depan itu, dua perkataan depan itu adalah matematik. Okey, dan dekat sini ada arahannya lah. Okey, liang ren yi zu, dua orang satu kumpulan. Okey, liang ren dua orang, yi zu satu kumpulan, sekumpulan. Mei ci ge xie yi ge san wei shu. Mei ci ge xie yi ge san wei shu. Mei ci setiap kali, ge masing-masing, xie yi ge tulis satu, san wei shu nombor 3 digit. Jadi setiap kali masing-masing kena tulis satu nombor 3 digit. Okey, dan san wei shu dekat sini kita boleh faham nombor 3 digit lah. Okey. Dan kemudian arahan kedua, lun liu ji suan cha de bai wei shu lai yi dong qi zi. Lun liu ji suan cha de bai wei shu lai yi dong qi zi. Okey. Dan kemudian lun liu saling bergilir. Okey, ji suan rujuk kepada kira, cha de bai wei shu. Okey, cha ini ada maksud tolak lah. Okey, dan bai wei shu rujuk kepada nombor ratus lah. Okey, dan kita kena kira, okey, perbezaan. Okey, cha ada maksud perbezaan ataupun dekat sini kita boleh faham tolak. Okey, cha ada maksud perbezaan. Jadi kita kena kira perbezaan nilai nombor yang ada dekat ratus. Okey, dan kemudian untuk apa? Kenapa kita nak buat macam tu? Okey, lai yi dong. Okey, untuk yi dong rujuk kepada menggerakkan dan qi zi rujuk kepada catur. Okey, dan kemudian arahan ketiga dia kata ji suan cuo wu zhe jiang zhan ting yi ci. Ji suan cuo wu zhe jiang zhan ting yi ci. Ji suan cuo wu zhe rujuk kepada orang yang salah kira. Okey, zhe dekat sini ada maksud orang. Okey, dan kemudian ji suan kira, cuo wu salah, dan zhan ting rujuk kepada berhenti, tapi dekat sini rujuk kepada dihentikan lah. Okey, dan yi ci rujuk kepada satu kali ataupun sekali, dan zui xian dao da zhong dian de ren sheng chu. Zui xian dao da zhong dian de ren sheng chu. Zui xian yang paling dulu, terdulu ataupun yang paling awal lah, dekat sini kita boleh fahamkan. Dan tau tak rujuk kepada sampai, tiba, dan zhong dian rujuk kepada garis penamat, garisan penamat, dan ren, zhong dian de ren, okey, zui zhong xian dao da zhong dian de ren. Okey, yang ini adalah ayat yang lengkap lah. Orang yang paling awal sampai ke garisan penamat, itu istilah bahasa Melayunya lah, tapi dalam bahasa Cinanya dia terbalik, tunggang langgang sedikit. Dan kemudian sheng chu rujuk kepada menang. Okey, dan dekat sini contohlah 987 123. Okey, dapat jawapan, tertahu taan 864, dan pa inilah kita akan guna untuk qianjin pa bu. Okey, qianjin ada maksud mara ke depan, dan pa bu rujuk kepada 8 langkah. Okey, dan dekat sini qi rujuk pada qi dian ataupun titik permulaan, dan zhong dian, okey, ataupun titik penamat dekat sini. Okey, dan kita tengok muka surat seterusnya. Okey, ini ada soalan. Tong shou zuo ada maksud mari kita buat sama-sama. Okey, tong ada maksud gerakkan, menggerakkan. Shou ada maksud tangan, dan zuo ada maksud buat. Jadi mari kita menggerakkan tangan untuk buat sama-sama. Okey, soalan dia, wen ti. Okey, wen ti dekat sini rujuk kepada soalan lah ataupun masalah. 怎样计算比较多或比较少的数量？怎样计算比较多或比较少的数量？怎样？ Soalan macam mana? 计算 kata kerja kira, mengira, berkira, 比较多 lebih banyak, 或 atau 比较少
lebih sedikit, dan tak syuliang punya nombor, punya kuantiti. Syuliang ada maksud nombor ataupun dekat sini lagi dekat kepada istilah kuantiti ataupun bilangan. Okey, 1. 四人一组讨论以下情况。四人一组，一组讨论以下情况。四人 4 orang, 一组 satu kumpulan. 讨论 bincang, membincangkan, bincangkan. 讨论ada maksud membincang lah, bincang. 以下情况，以下 dekat sini ada maksud di bawah, dan 情况 rujuk kepada situasi. Jadi bahasa Melayu kita sebut bincang situasi di bawah. Tapi dalam bahasa Cina, okey, di bawah dengan situasi itu kita kena terbalikkan. Okey, dan dekat sini kita ada Si Qi dan kita ada Li Yun lah. Dua perkataan dekat sini dia rujuk kepada nama orang. Okey, dan dekat sini kita ada 180 ke. 180 ke ini adalah penjuru bilangan, dia rujuk kepada butir. Okey, 180 butir. Dan 比思琪多30颗. Ayat seterusnya dikata 比思琪多30颗. Okey, pi ingat ada maksud banding, perbandingan, membandingkan, ataupun istilah bahasa Melayunya dia boleh ada maksud daripada. Tapi pi dekat sini pun ada maksud lebih ataupun kurang, bergantung kepada kata adjektif yang berpasangan di belakang. Okey, pi si qi tuo. Bila kita jumpa ayat penuh yang macam ini, kita kena faham Si Qi ni nama orang lah, Si Qi. Jadi dia kata lebih daripada Si Qi, dia boleh ada maksud macam tu. Dan 30ke 30 butir, lebih 30 butir daripada Si Qi. Dan kedua, 用正确的方法计算丽云的串珠数量。 OK， 用正确的方法计算丽云的串珠数量。 OK， 用正确的方法。 OK， maaf， 用正确的方法。 OK， istilahnya adalah guna cara yang betul. Itu istilah bahasa Melayu. OK, guna cara yang betul. Tapi kalau kita tengok, kita faham 正确 ini rujuk kepada betul. Dan kemudian 方法 dekat sini rujuk kepada cara. OK, jadi guna cara, guna betul punya cara. Itu istilah bahasa Melayu lah, bahasa percakapan. Kadang-kadang kita sebut macam tu juga. OK, dan 计算, kita tadi dah bincang, rujuk kepada kira. Dan Li Yun, nama orang lah, Li Yun de 串珠数量. OK, 串珠 dekat sini ada maksud manik lah, dan 数量 bilangan. Tapi kalau kita susun semula ayat ini, OK, dia kata guna cara yang betul untuk kira bilangan manik Li Yun. Itu istilah bahasa Melayu lah. OK, jadi tata bahasanya tak sama dengan tata bahasa Melayu. OK, dan dekat sini 思其多丽云少，思其多丽云少，思其多思其banyak，丽云少丽云sedikit. Dan 180少30. OK, 180 kurang 30, dan kalau kurang kita kena tolak 减. Dan kemudian kalau 思其少丽云多，思其少丽云多. OK, 思其 sedikit, 丽云 banyak, 180 多30. OK, 180 多30, 180 lebih 30. Dan bila lebih, tuo, kita kena guna operasi tambah. Dan kemudian langkah ketiga, 重复步骤2. 重复步骤2. 重复 ada maksud mengulangi, 步骤 ada maksud langkah. Jadi ulangi langkah kedua. 解答以下情况，解答以下情况，解答 ada maksud menyelesaikan lah ataupun mencari jawapan. Dan 以下情况 rujuk kepada situasi di bawah. OK, dan 思其180颗，思其比丽云多30颗。OK， 思其比丽云多30颗，思其比丽云多，思其 lebih banyak daripada Li Yun. Berapa? 30颗, 30 butir. Dan Li Yun, Li Yun 有多少颗? 多少tu berapalah. Jadi saya ulang soalan sama. Li Yun 有多少颗? Li Yun ada berapa butir? Dan kita tengok muka surat seterusnya. 轻松了. Qing song le. Dan dekat sini dia tulis qing song le lah, ataupun ada maksud keseronokan yang santai. Qing song dekat sini kalau ikutkan ada maksud mudah, santai, dan le dekat sini ada maksud kegembiraan, seronok lah. 140家
25等于多少? Soalan pertama. 140加25等于多少? Okey, dan dekat sini, okey, 140 dengan 25, saya tak perlu terangkan lebih banyak. Ingat, itu adalah nombor. Tapi, 加等于多少? Ini penting. 加 adalah tambah, okey, 等于 adalah sama dengan, dan 多少 adalah berapa. Dan, 生字听写常见吧，来挑战数学听写吧。生字听写常见吧。来挑战数学听写吧.听写kalau tanya anak-anak, pastinya mereka tahu听写itu dia macam ejaan lah. Dengar kemudian tulis. Tapi, okey, robot ini dia tanya apa? Dia kata apa? 生字听写. Okey, dia kata, 听写untuk kosakata 常见吧. Selalu jumpa kan? Okey, dan 来挑战数学听写吧. Okey, dan 来, mari, 挑战, mencabar, 数学听写.数学, matematik pun ada 听写. Dan dia kata, mari kita cuba, mari kita cabar. Okey, 挑战 pun ada maksud cubalah. Okey, cuba dengan cara mencabar. Okey, mari kita cuba ejaan matematik. Okey, sebab itu, okey, nombor dekat sini dia tak tulis dengan angka, tapi dia tulis dengan tulisan Cina. Okey, 计算232与78的差。计算232与78的差. Dan dekat sini ingat juga, bila kita jumpa ca dekat sini, dia ada maksud beza, perbezaan, tolak, penolakan. Jadi dekat sini kata 计算 kira 232, tak perlu saya ulang ataupun tak perlu saya terangkan, itu nombor, cuba tanya anak-anak. Dan yu dekat sini ada maksud dan lah, kira satu nombor dan nombor yang lagi satu punya perbezaan. Okey, dan dekat sini kalau ikutkan ada jawapan lah. Okey, 232 tolak 78. Okey, dan okey, muka surat seterusnya adalah darab. Jadi, saya rasa itu sahaja untuk video kita kali ini. Okey, dan jangan lupa, okey, kita akan jumpa lagi di video akan datang. Dan jangan lupa tekan butang suka, kongsikan video ini dan juga tekan butang subscribe ataupun langgan untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.